Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu tubuh badan kita, dan macam mana kita nak menambahkan iman. Kan? Kesihatan ni sangat penting. Kenapa? Tubuh badan kita ni dipinjamkan oleh Allah. Jadi ada amanah di situ untuk kita jaga tubuh badan kita, kan? Kita tengok kawan-kawan kita banyak pergi exercise, kan? Makannya kurang, buat IF lah, macam-macam metod yang guna untuk jaga kesihatan badan. Tapi yang ultimate dia, kalaulah dia menggunakan tubuh badan yang sehat ini untuk melakukan amal ibadah yang ayyutqinah, yang bersungguh-sungguh, yang betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman kita dalam masa yang sama akan bertambah. Kan? Dalam kesihatan kita kena jaga makan dan minum. Allah dah sebut dalam Quran ni, kan? Allah sebut apa? Dalam surah Al-A'raf ayat ke-31, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah apa saja yang halal bagi kamu. Makan sajalah apa yang, ataupun minum sajalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat, Allah beritahu apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi apabila tubuh badan kita sehat, alhamdulillah, minda kita kuat, kita ibadah pun kita boleh melakukan ibadah yang cukup sempurna. Maka di bulan Ramadan ini jugalah kita mengambil kesempatan untuk melakukan ibadah yang bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada lagi satu, Rasulullah sebut, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Kerana orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Maka jaga kesihatan. Salam Ramadan. Assalamualaikum.